Ni satu lagi mesin masak lemang yang saya ada. Kiranya mesin lemang ni dia banyak saiz. Yang ni yang paling kecil sekali lah, yang sesuai untuk guna kat rumah. Dia abuan ni kita bergantung kepada keperluan lah. Kalau untuk meniaga, dia punya kapasiti dia mungkin lebih besar, tapi kalau untuk kat rumah macam ni cukup dah. Yang penting dia punya dia punya tempat steel tube lemang ni, dia standard lah. Kalau 4 lah yang ni, tapi kalau untuk saiz besar kita kena order banyak lah. Yang mahal benda ni lah, dia punya tube masak lemang ni. Macam ni lebih kurang dia sepasang, ni bahagian luar dan yang ni bahagian dalam, dia sepasang macam ni. Yang ni panjang dia lebih kurang dalam 15 inci macam tu. So harga dia ni satu set macam ni dah nak dekat-dekat RM200 kan. So itu yang jadi mahal kalau kita buat oven lemang saiz besar lah. Kalau untuk kat rumah, untuk keperluan sendiri, 4 batang ni dah cukup lah. So kalau kita nak banyak, kita kena masak 2 kali ke 3 kali lah macam tu. Kita tengok bahagian dalam alat masak lemang ni. Ni penutup dia, kita boleh buka pasang. Dan kalau kita tengok dalam dia tu, dia ada heater, heating coil tu. Yang tu kita boleh beli dekat Shopee, harga lebih kurang dalam RM50 macam tu. Dan dia ada thermostat yang ni untuk kawal pemanasan lah masa kita panaskan heating element tu. Jadi maknanya masak lemang tu kita pada suhu dalam 170 darjah centigrade dalam masa lebih kurang dalam 1,5 jam hingga 2 jam macam tu lah. So, nanti sekejap lagi kita nak test masak lemang menggunakan oven ini. Macam biasa, bila kita kena sadut kita punya tube lemang ni dengan daun pisang buat sikit. Ni sadut yang bahagian dalam. Dan ni kita letakkan sini bahagian bawah dia, daun pisang. So kita gulung daun ni. Letak sini. Tutup. Siap, masukkan dalam sini. Sekarang kita nak isi pulut dalam tube lemang ni. Corong dia, kita pakai corong. Isi dia dalam ni. Corong ni senang sikit lah. Sampai penuh. Bila dah penuh macam ni, penuh, kita tepukkan bagi pulut tu turun. Bila dah turun, kita tambah lagi sikit kita isi lebih kurang 1 inci daripada telinga ni sebab nanti masa kita masak pulut ni akan kembang, dia akan naik ke atas macam tu. Kita nak isi 4 tube lemang ni lah. Okay, 4 tube lemang ni kita dah isi dengan pulut. So kita ada lagi pulut ni lagi. So kita nanti akan masak batch yang kedua lah. So sekarang kita nak letakkan santan pula dalam tube lemang ni. Yang ada kat sini 700 ml. So kalau 700 ml santan, kita kena letakkan 10 gram garam So kita kena masukkan 10 gram garam. So ni 5 gram.
Kita ambil lagi macam ni. Ini 5 gram lagi. Kacau lah. Okay, santan ni dah larut. Kita boleh masukkan dalam tube lemang ni. Kita isi sampai penuh Okay, semua kita dah letakkan santan. Santan dah ada, pulut pun dah isi. So kita boleh start bakar lemang ni So kita bakar lemang ni pada suhu 170 dan kita masak selama 1,5 jam hingga 2 jam lah. Lemang yang first batch ni dah masak. Kita tengok ni. Cantik berminyak, dah masak. So kita kat sini. Kita masukkan yang batch kedua. Masak macam tadi juga. Kita dah siapkan 2 batch masak lemang. Ini second batch dah masak. Ini yang first batch ni lah. Kita ada 8 batang semua sekali. Kita nak pack lemang ni sebab kita nak bagi kat orang. Kena buang yang lembik ni, kita asingkan. Kita ambil yang elok je lah. Di sini. Nah, nak bagi ke orang